pun semua ayat-ayat percakapan kaum LGBT zaman Nabi Lut ni, tuan-tuan akan detect satu je. Mulut dia orang sangat-sangat dahsyat maki orang. Sebab tu Ibn Kathir dia sebut kaum Nabi Lut sebelum dia nak pergi pada luar tabi'i tu, boleh buat homoseksual tu, dia orang buat 3 benda ni. Pertama, yang laki pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju lelaki. Ni dulu penyakit ni duk ada. Yang kedua, buat benda-benda yang menjatuhkan moral secara terbuka. Salah satu yang disebut oleh Ibn Kathir ialah kentut merata. Kentut merata kan? Mana duduk dalam masjid ni sambil-sambil dengar kuliah pun kentut 3-4 orang. Benda tu, benda-benda yang ada nilai moral, dia bermula pada runtuh yang tu dulu. Yang ketiga, mulut ni penuh dengan cacian makian. Tuan-tuan tengok budak-budak muda sekarang bercakap. Tuan-tuan kalau dengar orang muda sekarang bercakap, dia berkumpul kawan-kawan, dia pegang telefon main game. Dalam-dalam duk main game tu, perkataan apa yang tuan-tuan paling banyak dengar? Carutan dan makian. Sama-sama dia. Bahaya tu. Itu situasi yang bahaya. Sebab kaum Nabi Lut dia bermula dengan 3 ciri. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, kentut merata ataupun buat benda-benda yang fahsyat merata. Maknanya cakap benda dalam kain merata. Dan mulut yang suka memaki. Baru dia pergi pada luar tabi'i tu. Dia ada titik mula dia. Cuma dimulai dengan perempuan menyerupai lelaki. Sebab tu lelaki dia kena ada keterampilan kelakian dia. Jangan terpengaruh dengan barat. Baratlah yang telah memburuk dan telah mengubah ciri-ciri lelaki sebenar ni licin, tak ada apa. Tu bukan lelaki, tu bondan.